Berapa tahun abang buat benda ni? Ni program ni? Oh, ini kena tanya pengungsi. Wah, pengungsi. Mana pengungsi? Assalamualaikum abang. Dah berapa lama buat ni program ni bang? Program ni dah berjalan 3 tahun lebih lah. 3 tahun, hampir 3 tahun setengah lah. Apa nama tempat masjid ni bang? Masjid Hidayah Kampung Batu Tiga Temu. Oh, maknanya masakan disediakan pada hari? Hari Jumaat, selepas solat Jumaat kita biasa masak mie apa semua lah. Tapi kalau Sabtu Ahad tu kita masak nasi. Lepas tu hari cuti am pun kita buka. Lepas tu kalau cuti sekolah 3 minggu kita buka. Percuma ya? Semua percuma. Nak sedekah tak ada halangan? Tak ada halangan. Ada tabung disediakan ya? Ada tabung disediakan. Masa ni adalah orang hantar beras, gula yang lalu lalang tu kan. Dialu-alukan lah? Dialu-alukan. Apa harapan abang lah pada masyarakat? Harapan saya biarlah banyak lagi yang masjid membuat benda yang sebegini, mengajar masyarakat umat Islam bersedekah. Okey. Sebabnya lebih berkat kita bagi makan kan, jelas. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang dihasratkan oleh Jabatan Konsultif dapat dicapaikan. Abang pengurusi masjid di sini ya? Ya, saya. Alhamdulillah. Siapa nama abang? Abdul Aziz Abdul Rahman. Abdul Aziz. Masjid apa namanya? Masjid Hidayah Kampung Batu Tiga Temu. Okey, terima kasih bang ya. Lepas tu nak masuk letak